24. Jarang berlaku, tapi untuk ini Ya, tapi untuk tujuan PMQT. Ya. Hari ini ada dua soalan. Kedua-dua soalan daripada pihak kerajaan. Tidak ada soalan daripada pembangkang. Patutnya 3 soalan. Nak ambil 2 pun ambil lah. Bagilah 1 ke pembangkang. Kerana pembangkang masih wujud lagi dalam parlimen ini. Ketua majlis pun ada. Kita hantar soalan. 1 pun tak naik. Saya tidak fikir, kami tidak fikir Yang Mak Perdana Menteri seorang yang tak mampu jawab soalan. Jadi hari ini nampak Yang Mak tak mau dengar pada kita ni. Baik. Pemilihan soalan-soalan ada tanggungjawab saya. Untuk makluman, hinggalah masa ditutup, pembangkang cuma menyediakan 1 soalan. Manakala pihak kerajaan telah memberikan 8 soalan. Dan saya lihat soalan daripada pembangkang, PM dah jawab dah banyak kali. Jadi saya kalau jawapan PM saya dah agak dah. Saya boleh agak hafal rakyat nak jawab tu. Jadi lebih baik tuan-tuan yang berada dalam Dewan ini pergi ke select committee. Dengar. Sebab yang akan hadir itu bukan saja ni tetapi juga KSU dan menteri-menteri. Mau, soalan saya ialah, is it fair for me to allow you just to send 1 question? Ataupun soalan 8 ini sudah tentu saya bagi mereka yang hantar lebih banyak. So soalnya sama ada pembangkang atau tidak tak timbul. Kalaulah yang berhormat hantar 8, belah sini juga 8, that make sense lah. But 1, Ketua Whip please at least encourage lah. But you shouldn't deny our right. Whatever 1 question, 8 question, we have a right. You have no right. You have no right. The right was on me. Ya, saya yang akan memilih. You have but no you right have at to all. Right equally, Tan Sri. Equally yes, but not the right. Yeah. The word is not right. Secara adil. Adil, secara bukan adil. right. Yeah. Because next time, please hantarlah, janganlah push, jangan tie my hand. Hantarlah 2-3 soalan. Itu bukan syarat, Tan Sri. Bukan syarat, bagi itu juga bukan syarat. Saya tidak besar perlu memilih jawapan soalan daripada pembangkang. Sebagai satu nasihat daripada ahli Dewan. Nasihat peraturan merawat masyarakat. Peraturan mesyuarat berapa? Perkara yang sama lah, lebih kurang. No. Saya nak beritahu. Saya respon tadi kepada peraturan mesyuarat. Tan Sri saya respon mesti dilihat adil. Tan Sri bertindak mesti dilihat adil. 8 daripada kerajaan. Duduklah besut. Okey. Besut. 8. Besut, duduklah besut. Jangan Duduklah, kurang ajar, buang masa lah. PM banyak kerja lah. PM banyak kerja lah, besut. Duduk. Jadi, Duduk. Tan Sri, Cukup. jangan ikut perangai ulu langat. Kerajaan ini kerajaan kita. Kita punya pasal lah. Jangan ikut. Besut. Jangan Ulu ikut. langat. Bajet pun kau tak sokong. Tan Sri. Kerajaan kita konon. Ulu langat. Besut duduk. Saya nak start. Ini kena adil ni. Perangai Besut. macam ni. Besut duduk. Ambil tindakan. Besut duduk.